Satu brand ni memang tak pernah penat buat benda yang premium and harga berpatutan. So aku ada beli magnetic suction cup daripada brand ni, brand Ulanzi. So untuk harga yang macam ni dengan kualiti dia, aku rasa dia perlu naikkan harga dia. Kalau tak, korang kena beli cepat. So ni barang dia. Magnetic suction cup holder ni dia ada bagi 3 piece, which is dia punya batang dia dan dia punya tapak. Tapak dia ni kau tengok lah, premium gila weh. Siap ada corak carbon. And then dia ada magnetic holder ni lah, magnetic pad ni. So untuk korang yang tak ada MagSafe, korang jangan risau. Dalam kotak ni dia ada bagi satu magnet yang korang boleh pasangkan dekat phone korang ataupun dekat casing korang. So korang pun boleh pakai juga magnetic suction cup daripada Ulanzi ni. So cara pasang dia senang je. So korang just pasang je tapak ni, rod ni macam ni. And then dekat atas ni kau pasang dia punya magnet holder ni. And then kau letak je phone korang. Dia punya magnet kuat gila. So benda ni kau boleh pasang dekat cermin kereta. Mungkin kau nak buat konten dekat dapur, so kau boleh letakkan juga benda ni dekat tiles. And then boleh lekatkan dekat PC. Aku akan tunjukkan dekat korang contoh. So untuk korang yang nak live streaming and then korang nak baca komen dekat second phone pun, korang boleh pakai suction cup holder ni dengan cara kau buat macam ni. Lock, nampak tak? Untuk korang yang nak buat konten, memasak ataupun korang nak buat konten dalam kereta, sekarang korang ada gadget baru. Dia boleh extend macam ni. And then macam ni. Gempak kan? So untuk korang yang berminat nak beli magnetic suction cup mount ni, aku sediakan beg kuning kat bawah. Korang beli sekarang sebab barang ni memang tengah hot. Aku takut nanti stok habis. Okay? Macam biasa, jangan lupa follow, like and share video ni biar ramai lagi orang tahu info-info macam ni. And then kita jumpa di next video.